Yang pertama, hadis ini hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa perlindungan untuk ahli keluarganya apabila ia menziarahi mereka yang sedang sakit, iaitu baginda menyapukan dengan tangan kanannya dan membacakan doa ini. Baik, apakah doa yang telah dibacakan oleh Nabi ketika Nabi menziarahi ahli keluarganya? Apakah doa yang Nabi bacakan kepada mereka yang sakit? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ambil tangan kanan dia, Nabi letak pada tempat yang sakit ataupun pada tubuh badan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacakan doa, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang bermaksud, ya Allah, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, engkaulah Tuhan yang maha menyembuh. Di tanganmu lah penyembuhan, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanmu, penyembuhan yang tidak akan membiarkan sakit baki penyakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam syarah ini, Tuan Guru Ustaz Ahmad Adnan Fazil mengatakan bahawa menjadi kebiasaan Nabi apabila menziarahi orang yang sakit, iaitu sahabat Nabi SAW, Nabi akan mendoakan mereka. Oleh itu, jangan malu untuk kita mendoakan pesakit. Maknanya, apabila kita berjumpa dengan orang yang sakit ataupun kita ziarah orang yang sakit, di antara amalan yang menjadi sunnah Nabi SAW adalah Nabi mendoakan mereka ataupun Nabi membacakan doa kepada mereka. Mudah-mudahan sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam rujukan yang lain, di dalam kitab, di dalam Sahih Al-Bukhari Ma'al Kashfil Mushkil, iaitu menerangkan hadis-hadis yang sukar difahami, yang telah ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, yang disusun dan disemak oleh Dr. Mustafa Al-Zahabi. Pada jilid yang keempat, cetakan Darul Hadis, Kahirah mengatakan bahawa sama ada pesakit dibawa kepada Nabi ataupun Nabi ziarah pesakit. Maknanya Nabi bacakan doa tadi itu, sama ada pesakit dibawa kepada Nabi, utiyabihi, iaitu dibawa kepada Nabi, ataupun Nabi menziarahi pesakit tadi, sebagaimana idza ata maridan. Ya, kita boleh bacakan doa kesembuhan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini juga terdapat beberapa lafaz doa yang berkaitan dengan doa kesembuhan ini. Pertama, daripada Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan daripada ayahnya, Nabi SAW mendoakan ataupun berdoa untuk ayahnya, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Itu doa yang paling ringkas yang boleh kita bacakan. Allahumma shfi Sa'dan ataupun Allahumma shfi Umar, kita boleh bacakan. Allahumma shfi Syawal, ya Allah, sembuhkanlah Syawal. Itu di antara doa yang ringkas yang boleh kita bacakan. Yang keduanya doa, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi seseorang yang sakit, atau apabila orang yang sakit itu dibawa kepadanya, maka baginda akan mendoakan dengan lafaz adhibil ba's rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Jadi riwayat yang kedua ini dimulakan dengan adhibil ba's rabban nas, lafaz yang berbeza dengan makna yang sama. Yang ketiganya daripada Abdul Aziz, beliau berkata, aku dan Thabit pernah masuk menemui Anas bin Malik. Lalu Thabit berkata, wahai Aba Hamzah, yakni gelaran bagi Anas bin Malik, aku sedang sakit. Kata Thabit, aku sedang sakit. Maka Anas berkata, mahukah aku meruqyahmu dengan ruqyah Rasulullah SAW? Maka Thabit menjawab, ya, aku mahu. Maka Anas pun membaca doa, Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ada tambahan, ya, mudhibal. Dalam riwayat yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Tapi dalam riwayat yang Anas bacakan ini, Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Maksudnya ada tambahan dengan makna yang sama, tetapi ada sedikit lafaz yang berbeza. Baik, yang keempat, telah menceritakan kepadaku Sulaiman daripada Muslim, daripada Masyruq, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW meruqyah sebahagian daripada ahli keluarganya. Baginda menyapu dengan tangan kanannya sambil berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang kelima, ia telah dikhabarkan kepadaku ayahku Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW apabila meruqyah orang yang sakit, baginda akan mendoakan imsahil ba's rabban nas biyadika syifa
la kashifa lahu illa ant. Maksudnya, hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan sekalian manusia. Di tanganmu sahaja ada kesembuhan. Tiada yang dapat menghilangkan selain engkau. Itu di antara beberapa riwayat, doa ataupun lafaz yang boleh kita bacakan kepada orang yang sakit, termasuklah ahli keluarga kita yang sakit.